Semua benda jadi dalam masa yang singkat. Mustahil. Okay, aku tahu ramai gila yang concern pasal kes ni kan. Kes disahkan sebagai kes bunuh, tapi kita tidak dapat tahu siapa pembunuh dia. Tiba mak bapak dia ni pun kena dakwa, dia bawa akta pengabaian kanak-kanak. Bukan dibawa akta 302 kes bunuh lah kan. Tapi aku macam muskil, apa yang pelik sangat kes dia ni. Dia macam mula-mula kita ingat Zainal Rajin tu mati sebab mungkinlah ke jatuh longkang ke kan, ataupun mati lemas ke. Tapi baru-baru ni dia disahkan kes bunuh sebab ada kesan jerutan dekat leher dia tu. Tu tak mungkin ada jatuh jerut leher kan, sebab tali ni tak ada. Kan ingat tak mula-mula masa kes ni tersebar, dia bergambar, aku ada nampak dekat Telegram, gambar adik Zainal Rajin tu penuh calar-balai. Telinga dia macam ada kesan potong. Orang tahu tak macam orang kau tengah pergi berperang kan. Dia ada kesan parang kat sini, terbelah itu, terbelah sini kan. Macam itu. Kita nak anggap adik Zainal Rajin ni kena serang dengan haiwan buas pun memang tak masuk akal, sebab dia bunyi tu macam kena hiris lah. Kita juga dapat tahu yang adik Zainal Rajin ni ada objek masuk kat dalam rongga dia kan. Jumpa selai pokok pulai. Aku tak tahu kan pokok pulai ni apa. Ada orang kata beracun tapi aku tak tahu lah. Dan ada kesan kemasukan objek tumpul dekat lubuk adik Zainal Rajin. Kalau kita guna logik akal, takkanlah kan adik Zainal Rajin dia lari kan mula-mula kan. Itu dia punya statement yang kita tahu lah. Dia lari, takkan pada masa yang sama dia terjumpa dengan orang jahat. Lepas tu orang jahat tu macam jumpa dia, ambil dia, ikat jerut kat leher, lepas tu masukkan something dekat dalam dia punya punggung. Semua benda jadi dalam masa yang singkat. Mustahil. So benda ni macam misteri tau. Sebab ni macam pelik sikit tau. Ada juga kan sebelum ni ada pihak polis dia serap balik mesej-mesej yang pernah dihantar daripada tertuduh ni. Rasa macam nak basah je diorang ni. Biarlah dia mati kan. Kalau anak kita hilang, alah tak cakap anak lah, kalau kucing kita hilang pun kita dah gabar macam mana kan. Kita dah kelang kabut ni, dah panik lah kan. Macam mana di saat seorang ibu kehilangan anak dia boleh cakap macam gitu? Faham tak? Aku faham susah nak jaga anak autism ni kan. Tapi kalau kita hilang anak, mesti time tu kita dah macam jadi orang gila lah aku rasa. Baru-baru ni pula ada polis terjumpa kesan darah dekat dalam bilik dan toilet. Tapi Ismah Nira, ibu kepada adik Zainal Rajin, dia ada bagi tahu yang adik Zainal Rajin ni dia pernah berdarah hidung dia. So biasalah kita faham lah kan, budak-budak kalau darah hidung memang suka selet-selet pun dekat dinding ke, dekat tilam ke kan. Adik Zainal Rajin ni pula pernah terluka sebab terkena pisau cukur dekat dalam toilet. Tapi keterangan tentang darah ni dia tak dimasukkan dalam mahkamah. Tak tahulah kan apa yang diorang akan buat. Apa-apa pun kita tak boleh nak cakap banyak sebab kes ni masih lagi berjalan. Aku harap kes ni dapat diselesaikan dan kita dapat jumpa keadilan untuk adik Zainal Rajin.